Betul lah dengan sikap Kota Melaka ni suka sangat masuk campur urusan rumah tangga orang lain. Sibuk nak melabel kononnya PAS nasional, PAS mengasai Perikatan Nasional itu sendiri. Seolah-olah dia dah faham benar apa yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Dengan sini Kota Melaka, hakikat dia macam ni lah, mudah je. PAS memang sewajarnya mempunyai pengaruh yang besar dalam PN. Sebab apa? Jumlah kerusi PAS yang paling banyak. Itu fakta politik yang semua orang tahu. Dalam mana-mana gabungan politik, parti pun, mana-mana yang memiliki kerusi terbanyak sememangnya sepatutnya mempunyai pengaruh yang lebih besar. Sama macam DAP lah hari ni, kerajaan hari ni DAP jelas menguasai kerajaan sebab apa? Sebab kerusi mereka yang paling banyak dalam blok kerajaan. Ada tak pihak yang sibuk nak menafikan perkara DAP menguasai kerajaan? Tak ada pun. Hakikatnya semua orang boleh melihat realiti yang berlaku sekarang ni. Dan kami tak ada pula nak bermain dengan DAP Madani lah, DNP menguasai, tak ada. Dengan macam-macam label tak ada. Realitinya pengaruh DAP dalam kerajaan memang besar kerana jumlah kerusi. DAP juga besar dan dominan. Dan DAP juga sedang menguasai Perdana Menteri itu sendiri. Semua orang perasan benda itu. Jadi tak perlulah Kota hendak menyebut dan bercakap seolah-olah memahami urusan dalaman orang lain. Fokus je lah pada urusan sendiri. Jangan sibuk nak menjadi pengulas politik rumah tangga orang lain.